Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua followers page Tanya Dr. Said. Baiklah, hari ini saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Saya nak berkongsi tentang satu soalan yang ramai orang tanya. Sebab tu saya kata saya buat topik je lah. Senang saya cerita terus semua kan, A sampai Z. Dia anda faham dan insyaAllah siapa yang soal tu pun dia akan mengerti. Tentang apa? Saya akan cerita hari ini ialah tentang, tulis sikit. Okay, sleep this. Okay, nampak tu, sleep this kan? Apa maksud sleep this? Sebelum tu mungkin ada kita yang biasa dengar kan, tapi lebih kurang sakit belakang lah. Jadi saya akan cerita dengan detail. Saya cerita tentang sakit belakang ni. So kalau nak cerita tentang sakit belakang, saya rasa ini antara fenomena yang paling kerap lah orang datang jumpa klinik, jumpa doktor, ambil ubat dan sebagainya. So kalau ikut statistik, 70% daripada mereka yang daripada mereka lah, sama ada sekarang ataupun pernah sakit belakang. Maksudnya ramai 70% daripada kita ni pernah ataupun sedang sakit belakang. Dan 50% tu sakit sikit-sikit je lah. Mungkin dia salah duduk kan, salah apa kan. Sebab 50% tu dalam seminggu dia akan sembuh kan. Manakala yang 50% yang lain, daripada 50% tu 90% tu dia ambil masa lebih kurang 1 hingga 3 bulan untuk sembuh. Manakala yang balance 10% tu memang serius. Dan ini kadang-kadang memerlukan rawatan yang lebih, orang kata, invasif, iaitu pembedahan kan. So inilah yang saya nak cerita hari ini, sleep this. Sebelum tu nak kena cerita sikit lah anatomi. Anda cerita dengan doktor, so doktor akan cerita anatomi. Anda belajar dulu. Right, tulang belakang kita ni dia ada 33 vertebrae. Vertebrae ni maksudnya 73 tulang tu lah, yang petak tulang kat belakang ni kan. 33. Dekat atas ni, kat tengkuk ni ada 7 cervical, ada 7, kat thorax ada 12, kat lumbar ada 5 dan seterusnya pergi ke sacrum dan coccyx dan ada 33 semua. Alright. So, apa dia sebenarnya disc? Sebab tulang yang 33 ni kan, kita ni kalau kita tengok mesin pula, dia mesti ada benda antara tulang tu supaya tulang tu boleh bergerak ataupun dapat menerima hentakan. Sebab tu antara tulang tu harus ada satu cushion. Satu cushion supaya dia dapat menyerap hentakan. Kita melompat macam ni kan, dia dapat serap hentakan. Ataupun kita bongkok bergerak pusing kiri kanan ini, dia dapat memainkan peranan sebagai cushion antara tulang tadi supaya dia tak bertemu lah. So itu adalah disc yang kita masukkan. Bahasa Malaysia cakra, tapi tak best lah cerita cakra, baca cakrawala lah pula. Right, saya cerita disc sajalah, faham kan? Okay, saya nak cerita sikit tentang disc tu dulu. Sebab mungkin anda tak terbayang macam mana bentuk disc kan? Okay, right. So saya lukis dulu disc. Disc tu lebih kurang bulat lah kan. Dia ada dua bahagian utama. Okay, satu inti dia saya buat warna hitam lah. Ni inti. Ini kita panggil nucleus pulposus. Dan manakala yang bahagian luar ni adalah gentian-gentian, okay, yang terdiri daripada collagen. Right, dia memang gentian elastik sampai kita panggilkan sebagai annulus fibrosus. Okay, nampak tu. Okay, so di tengah-tengah ni, nucleus pulposus ni, dia bersifat macam gel tau. Gel. Dia akan serap air. Ini yang orang kata bahagian yang orang kata shock absorber tu. Manakala yang tepi-tepi ni, dia adalah rantaian-rantaian fiber yang memegang gel tersebut. Okey. Apa yang berlaku apabila berlaku slip disc?
Ni saya akan kena lukis juga. Ni nak kena lukis tulang. Harap saya pandai lukis. Ini tulang vertebrae kita. Mana? So ini ada rongga. Faham tak ni? Ini tulang belakang ni. Kalau kita tengok daripada atas. Tengok daripada atas. Okay? Right. So ini tulang yang keras tu lah. Maksudnya kalau daripada tepi, kena tengok daripada tepi juga. Ini tulang yang keras ni, ni. Dan di sini terletaknya disc tadi. Dia letak atas ni. Okay? Okay. Tulang belakang kita, fungsi dia ialah untuk menstabilkan kita. Kata ada tulang belakang, memang tak bangun lagi kita kan. Okay. Tapi dia juga memegang unsur utama, iaitu kita panggil saraf tunjang. Saraf tunjang tu ada dalam saraf, saya buat warna merah kot. Ada dalam ni. Ini saraf tunjang. Dia mengalir daripada kotak tu sampai ke bawah. Dan saraf tunjang ni dia akan mengeluarkan di celah-celahnya saraf akar. Okey. Nampak ni saraf tunjang, ni saraf akar. Ni tulang, ini disc. So, apa yang berlaku apabila slip disc? Disebabkan oleh hentakan ke ataupun salah pergerakan ke, angkat barang berat ke, sesuatu-sesuatunya saya akan ceritakan sebentar lagi. Okey. Right, kita nampak disc ni benjol, disc yang elok bulat ni dia terbenjol. Dia terbenjol keluar hingga macam tu. Dia terbenjol keluar hingga menghimpit saraf akar tersebut. Nampak? So, apabila saraf akar tu pergi ke kaki, so kita akan lenguh kaki. So, simptom-simptom slip disc ni apabila saraf akar ni tertekan, dia akan rasa macam lenguh, tak selesa, sakit tu akan menjalar ke kaki. Kemudian setengah orang dia rasa macam ada elektrik, setengah orang rasa macam panas, setengah orang rasa kebas. So, banyak stage dia lah sakit tu kan. Okay, bergantung pada tahap mana yang membonjol ni, yang dia menghimpit bahagian saraf akar tersebut. So, secara amnya saya boleh bagikan kepada 4 stage, tapi yang penting 3 stage slip disc ni. Okay, right. Ini pun saya kena lukis juga bagi anda faham. Okay, so ini disc tadi. Okay. Bahagian pertama dia membonjol. Okay, stage yang pertama dia membonjol, tapi dia tak pecah tau. Fiber ni ataupun annulus fibrosus ni dia tak pecah. Dia membonjol yang dalam inti dia ni, dia membonjol macam tu je. Okay. Yang ini mudah. Yang ini selalu cepat sembuh dan insya-Allah tak ada masalah. Nah, ini kita panggil slip disc ataupun disc protrusion. Okay, right, disc protrusion. Okay, tahap kedua ialah apabila dia dah tembus, dia dah luka. Okay. So, ini kita panggil disc extrusion. Dia dah keluar. Dia dah bukan keluar lagi lah, maksudnya dia dah pecah kat situ. Ini tak pecah lagi. Ini dia dah pecah. Kan?
Okey, dan tahap ketiga yang lebih serius ialah dia pecah, tapi bahagian nucleus pulposus ini dia keluar. Dan dia keluar, mungkin dia masuk dalam rongga ni ke, dia keluar kat mana-mana. So kesannya lebih serius. Okey, dia akan menghimpit saraf tu dengan lebih dahsyat. Dan ini kita panggil sequestration. Okey, maaf, saya nak translate pun payah kita nak faham kan. So kita kekalkanlah bahasa ni. Okay, right. So ini adalah 3 tahap yang utama bagi slip disc. Yang paling mudah sembuh yang ini. Ini susah sikit, ambil masa. Yang ini kadang-kadang memerlukan pembedahan. Right. Dan ada juga keadaan yang mana kita panggil disc degeneration. Okay. Ini disebabkan apabila meningkat usia, disc ni, cakra ni, bahagian tengah tu yang banyak air, dia dah surut air dia. Dan disc ni pun semakin nipis. Dan disebabkan oleh pengaruh degenerasi ataupun kemerosotan diri, disc ini pun menjadi nipis dan dia mudah tergelincir macam tu. Dan dia juga kadang-kadang boleh menghampak bahagian saraf akar tadi. Ini kita panggil degeneration. Ini saya tak sentuh, tapi inilah yang kita wajib faham. Okay, right. So kadang-kadang orang tertanya, betul ke saya ni sakit slip disc? Sebab dia banyak punca slip disc ni sebenarnya. Okay, right. Banyak punca, betul. Memang banyak punca slip disc ni. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh antara punca yang selalu dan kerap ialah mengangkat berat. Okay, dia yang selalu berlaku ni saya nak bagi nasihat kepada especially lah nenek-nenek, datuk-datuk yang baru dapat cucu tu kan, dengan happy nak dukung cucu. Keadaan belakang mereka ni taklah begitu orang kata kuat dah. Okay, perbuatan yang mudah dapat slip disc waktu tu ialah apabila dia membongkok, angkat cucu dia, lepas tu terus dia pusing. Oh, itu selalunya terus terkeluar. Okay, bongkok, angkat, memusing. Ini paling bahaya. Tapi orang muda pun ini antara masalah mereka. Mereka angkat berat, lepas tu pusing. So ini satu perkara yang bahaya. Sebab tu kalau nak angkat berat, kita jangan bongkok. Kita gunakan otot peha ni. Kita duduk, peluk berat tu, angkat. Bila dah straight macam tu, barulah pusing. Kan, kalau boleh pusing, bukan pusing belakang, tapi kita pusing badan kita. Ini adalah pergerakan yang saya syorkan bagi mereka yang selalu angkat berat. Okay, maksudnya duduk, peluk, straight, baru pusing menggunakan badan, bukan pusing macam itu. Right. So kadang-kadang kita tak sedar, kita tak rasa. Ini yang menyebabkan orang mudah terkena slip disc tersebut. Okay, right. So slip disc ini dia mudah terjadi bagi lelaki. Kalau kita tengok lelaki 2:1, dan dia mudah terjadi ketika usia 35 hingga 50-an. Dan atas 50-an dia jarang berlaku slip disc, tapi mungkin slip disc juga, tapi dia lebih pada spinal stenosis. Stenosis ni maksud apa? Disebabkan oleh perubahan tertentu menyebabkan disc semakin nipis, kemudian berlaku mungkin pertumbuhan tulang baru yang menghimpit disc, yang menghimpit saraf akar tadi. Ini cerita lain lah, kan? Right? So lagi satu yang mudah berlaku ialah mereka yang obes, yang gemuk. Ini bahaya juga. Orang yang gemuk ni mudah dapat slip disc. Okay, kenapa? Kerana berat badan mereka tu memberi beban yang tak sepatutnya kepada tulang belakang. Kadang-kadang tulang belakang tu
menjerit daripada dalam. Aduh, tak larat dah aku nak pegang ni kan. So itu satu masalah. Dan satu lagi kita dapati bagi orang yang obes, walaupun dirawat, dia mempunyai 12 kali ganda risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah slip disc tu semula. So sebab tu langkah yang paling bijak ialah untuk mengurangkan berat badan anda. Di samping itu, macam saya katakan, pekerjaan juga memainkan peranan yang penting bagi mereka yang ada slip disc. Kan? Pekerjaan juga memainkan peranan. Antara pekerjaan yang selalu orang dapat slip disc ni, of course, orang yang menggunakan tenaga lah. Selalunya mereka yang angkat-angkat berat, mereka yang menjalankan kerja-kerja luar, buruh kasar dan sebagainya. Termasuklah orang yang selalu duduk. Ni driver. Mana kursinya tu memang kursi straight macam tu lah. Dia tak cukup untuk menampung dan dia tak ada lambar support. So ini bila duduk lama tu, dia akan menyebabkan tulang belakang kita orang kata terbeban secara lama, dan secara langsung ini memudahkan berlakunya slip disc. Dan satu lagi, setengah-setengah dalam family yang ada slip disc, ada juga pengaruh di situ yang ada ahli keluarga pun mudah dapat slip disc. Dan satu lagi ialah ini untuk wanita lah, kan? Untuk wanita, mereka yang suka pakai tumit tinggi. Right, tumit tinggi. Kita kena tahu kita punya tumit ataupun wanita, saya bagi tahu kepada wanita, tumit ini dia punya biomechanical-nya Allah dah jadikan begitu perfect. Dan dekat tumit ni dia ada 28 dekat kaki ni ada 28 tulang dengan 44 sendi. Bayangkan setiap kali kita pakai tumit tinggi, kita menggerakkan graviti tu ke arah depan. Dan ini dah mengganggu bukan saja kita punya tumit, tapi paksi tulang tu pun dah semakin melengkung. Right? So ini juga boleh membebankan bagi mereka yang ada sakit belakang ataupun mudah sakit belakang. Sebab tu bagi saya, nak mengelakkan sakit belakang, nak pakai tumit tinggi, perempuan kadang-kadang tak boleh elak tumit tinggi ni kan. Janganlah tinggi sangat, 2-3 inci tu okey. Dan satu lagi, biar tumit kat belakang tu jangan yang style stiletto tu, yang jenis satu batang kecil tu. Kita kena pakai yang kat belakang tu dia punya kasut tu tapak dia biar besar, supaya dia dapat mengimbangi berat badan seorang. Right. So itu adalah faktor risiko. Tapi sekarang saya nak ajak anda mengetahui bagaimana sebenarnya nak kenal slip disc. Ni saya nak kena minta seorang volunteer. Right, ini ujian yang paling mudah. Di klinik pun kita buat ini yang pertama. Sebab daripada ini kita tahulah seterusnya. Boleh baring. Baring lurus, baring atas katil lah, kan? Baring lurus. Ujian yang paling mudah ialah mudah saja luruskan kaki. Sepatutnya kaki ini boleh diluruskan sampai 90 darjah tanpa rasa sakit. Tapi untuk slip disc, angkat sikit macam ni pun dia dah sakit. Angkat lagi sakit. Memang tak boleh pergi dah lah. Dia punya belakang dah keras. Itu ujian yang paling mudah. So kalau di klinik, apa yang saya buat, dia cakap slip disc, saya akan buat ni dulu. Cek sebelah kaki, dan saya akan buat sebelah kaki yang lain. Macam tu. So apabila kita tahu, bila angkat macam ni sakit, kita akan hantar untuk pemeriksaan seterusnya. Kita akan buat X-ray, dan kalau perlu kita akan buat CT scan, MRI dan sebagainya. So itu ujian yang mudah untuk anda mengenal pasti slip disc. Sebab slip disc ini dia ada juga penyakit-penyakit lain. Yang orang kata menyebabkan sakit belakang lah. Antaranya gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang apa contohnya? Contohnya tulang tu ada jangkitan of course yang kita bimbang TB, tuberculosis, batuk kering bukan kat paru-paru tau, dia boleh pergi dekat tulang belakang juga. Kemudian mungkin kanser ataupun osteoporosis
ataupun perubahan-perubahan penuaan. Dan setengah-setengah orang apabila dia ada jangkitan kuman pada bawah pinggang, okey, maksudnya ascending pyelonephritis, okey, juga sakit belakang yang teramat, tapi tu dia datang dengan demam, dan juga batu karang. So benda-benda ni yang kita harus tengok, okey. Sebab tu kalau anda sakit belakang, kalau anda tak tahu apa masalah anda, okey, jangan terus pergi urut. Buat ujian yang saya cakap tadi. Okey, kalau rasa macam angkat sikit dah sakit, jangan tunggu-tunggu, pergi klinik. Biar doktor cek dulu. Kadang-kadang mungkin dia slip disc ataupun mungkin dia masalah lain. Right? So doktor akan buat ujian yang sepatutnya untuk mengetahui keadaan masalah anda. Okey, right. So sekarang apa rawatan slip disc? Sebab orang tanya saya banyak tentang rawatan slip disc. Okey? Ini dah settle kan? Saya boleh padam. Okey, rawatan yang pertama slip disc ialah gaya hidup. Gaya hidup itu sendiri. Ataupun lifestyle lah lifestyle. Okey. Apa yang penting antara bagi mereka yang ada masalah slip disc ini, mereka harus tahu bagaimana nak baring, bagaimana nak duduk, bagaimana nak berdiri. Okey, saya jelaskan. Waktu saya dulu saya kerja di Hospital Pulau Pinang, saya jadi houseman, saya ingat lagi, memang kerjanya berdirilah sampai lengoh pinggang-pinggang tu kan. Nak elakkan berdiri lama, lengoh, angkat kaki sebelah. Okey, angkat kaki sebelah macam ni. So bila kita angkat kaki sebelah macam ni, letaklah atas, selalunya saya letak atas katil patient lah. Bukan katil atas tu kan, bawah katil tu ada yang besi tu kan, saya letak tu. Ini kita gile-gilekan, okey, dia boleh mengurangkan masalah. Okey. Then second, apabila duduk. Duduk ni sangat-sangat penting. Sebab orang yang slip disc ni, dia tak boleh duduk atas kursi, sofa sebarangan. Dia mesti kursi ataupun sofa yang mempunyai lumbar support. Lumbar support ni maksudnya dia menyokong belakang kita tu padat. Sebab tu kalau kursi yang dia 4 segi macam tu, masalah tak lama lagi memang meraung lah, dia sakit kan. Dan satu lagi, cara tidur. Cara tidur tu banyak. Saya rasa saya tak nak sentuh sangat. Tapi yang pentingnya ialah tilam. Tilam tu jangan tilam spring yang melengkung tu kan. Tilam spring yang melengkung tu pun masalah besar. Especially orang yang tidur, bila bangun tidur dia sakit belakang, ini tanda tilam tu kena tukar lah. So tilam yang orang kata taklah keras sangat kan. Dia yang sederhana ataupun sederhana ke arah keras, okey, dan dia memberi support di bahagian lumbar ataupun di bahagian belakang tu dengan baik. Okey, itu dari sudut baring, jalan. Okey, jalan kaki. Right. Jalan kaki untuk mereka-mereka yang slip disc, setengah-setengah orang dia boleh jalan, tapi apabila anda jalan cuma anda sakit dah. So jangan teruskan dan elakkan daripada jalan mendaki. Ini juga boleh memberi pengaruh kepada slip disc. Seterusnya, apa lagi perbuatan di situ? Ya. Okey, right. Mereka-mereka yang ada slip disc, elakkan daripada letak dompet kat belakang. Ni pun boleh kacau juga. Letak dompet kat belakang. Seterusnya, macam saya katakan, elakkan daripada kasut tumit tinggi. Kemudian yang penting cara angkat. Walaupun anda ada sakit belakang, anda angkat berat boleh, tetapi bila anda angkat jangan sekali-kali bongkok. Jangan sesekali bongkok. Right. Itu dari sudut gaya lah, gaya hidup lifestyle yang saya katakan. Nombor 2 yang paling penting ialah senaman. Dia ada senaman-senaman tertentu yang bagus untuk menguatkan otot belakang ni. Dia akan beri support kepada tulang belakang dan juga hamstring. Hamstring ni bahagian peha bahagian bawah ni.
Ni ada senaman tentu, tapi saya nak jelaskan senaman tu tak apalah, saya serahkan kepada fisioterapi. Anda boleh tanya sama ada PT ataupun physical trainer anda ataupun fisioterapi apa senaman yang paling baik untuk slip disc. Dia tahulah, right? Dan seterusnya tapi saya nak cerita antara senaman yang saya rasa paling baik berkesan untuk slip disc ialah berenang. Berenang yang orang kata breaststroke tu, apa nama? Kuat dada kuat dada. Bukan itu itulah breast frog style lah, berenang macam tu. Okay, right. Itu memang bagus untuk belakang. Dan ada juga senaman-senaman stretching, yoga ataupun adalah senaman yang fisioterapis anda boleh syorkan untuk memperbetulkan masalah slip disc. Seterusnya kita tengok ialah ubat. Okey. Right. Memang orang slip disc sakit sangat-sangat. Sebab belakang tu dia berada dalam keadaan keradangan. So biasanya doktor akan bagi ubat tahan sakit. Okey, NSAID, Wonston ke, Celebrex ke, jenis-jenis macam tu. Okey. Dan kadang-kadang dia akan bagi muscle relaxant, contohnya macam Beserol ke dan sebagainya. Okey. Cuma saya nak pesan, jangan jadi hero. Maksudnya, once anda dah sakit belakang, anda rasa sakit belakang, makan ubat. Sebab kalau anda biarkan tidur dengan sakit belakang tu, esok sakit tu akan jadi lebih teruk. Kalau tak nak makan ubat pun, kurang-kurang tampal koyok ataupun sapu minyak panas ke situ. Bagi dia relax waktu anda tidur malam, boleh membantu untuk penyembuhan. Maksudnya, dapatkan rawatan segera. Jangan tunggu sampai dia betul sakit baru nak rawat. Tu dah semakin susah. Seterusnya, ada juga ubat yang mana dia suntik. Ini dia dah lebih serius. So ini doktor ortopedik yang akan lakukan. Dan tadi saya lupa pesan, antara rawatan dan sepatutnya dilakukan ialah untuk menguruskan badan. Kerana ini akan mengurangkan beban tulang belakang anda memegang berat-berat badan yang berlebihan tersebut. Dan satu lagi ialah urut. Ini kena pandai cari orang yang tiada urut lah. Ataupun ada juga mereka yang lakukan urutan yang kita panggil chiropractic. Jadi ikut eja bahasa Malaysia, chiropractic. Okay? Ataupun juga boleh mendapatkan khidmat mereka yang melakukan acupuncture. Okay? Acupuncture pun boleh bantu orang mereka yang ada masalah sakit slip disc ini. Dan apa lagi? Yang last kali barulah kita pergi kepada pembedahan. Okey. So, kena tahu sikit lagi saya nak cerita tentang ubat ni. Ubat ini selalu yang dia akan bagi ialah ubat jenis NSAID. Okey, ini adalah painkiller. Ubat NSAID ni kalau makan sekali-sekala tak apa. Tapi jangan dimakan secara berterusan 6 bulan macam tu berteruskan kan. Ini tak sesuai kerana dia pun ada kesan sampingan. Maksudnya dia boleh menyebabkan masalah gastritis ataupun ulcer di bahagian perut dan juga boleh menyebabkan fungsi buah pinggang anda terjejas. Okey, right. Dan tentang pembedahan. Okey, pembedahan sekarang dah semakin canggih. Mereka buat pembedahan yang halus di bahagian belakang dan dia kadang-kadang menggunakan kamera dan alatan-alatan yang canggih. Mereka boleh potong disc tu ataupun disc yang tersembul tadi tu, dia boleh potong, dia buang supaya tidak lagi menghimpit saraf. Kita panggil disectomy, okay, ataupun micro disectomy. Tapi ada juga mereka yang dia semakin serius, dia akan buat rawatan pembedahan, contohnya laminectomy ataupun di bahagian rongga yang memegang saraf tunjang tadi adalah bahagian lamina tu dia akan kikis buang, ataupun foraminectomy, okey, dia buang sikit tulang-tulang supaya dia memberi ruang yang lebih besar saraf tadi supaya tidak tersepit. Dan kalau serius, dia akan buat spinal fusion. Spinal fusion ni kadang-kadang dia tampal tulang, maksudnya dia antara beberapa tulang belakang anda dia akan fusekan, dia akan
dia akan masuk fuse ni, maksudnya dia cantumkan terus. Setengahnya dia pakai adalah dia punya alatan tertentu. So ini bagi saya serahkan kepada doktor pakar ortopedik ataupun spine surgery yang akan tentukan yang mana rawatan yang sepatutnya. Okey, bila perlu pembedahan? Ini yang saya nak ceritakan. Okey, right. Dia ada dua lah. Setengah-setengah orang memang dia opt untuk pembedahan. Sebab kita tahu pembedahan ini dia selalunya memberi kesan yang segera. Kalau nak tunggu dia sembuh secara natural, okey, dia akan ambil masa. Okey. Macam saya katakan, kadang-kadang 1 bulan, 3 bulan. Tapi kalau dengan pembedahan, kadang-kadang lagi cepat dia sembuh. Sebab kadang-kadang ada orang yang sibuk, dia banyak kerja kan, kena ke sini ke sana, kena slip disc. So dia boleh buat pembedahan untuk mempercepatkan penyembuhan. Okay. Tapi yang harus buat pembedahan ialah apabila dia ada neurological deficit. Apa maksud tu? Maksudnya kesan neurologi yang mana himpitan saraf itu menyebabkan kesan neurologi yang serius. Apa kesan tu? Ya, selalunya kesan sakit yang teramat sangat. Dia gerak sikit pun rasa macam elektrik dekat kakinya. Dan secondnya, kesannya menyebabkan kakinya dah mula lumpuh ataupun kebas yang serius sampai dah tak boleh berjalan dengan betul. Okay. Dan yang paling serius ialah apabila dia buang air kecil ataupun buang air besar dah tak rasa. Maksudnya dia keluar macam tu aja. So dalam kes ni memang perlukan pembedahan. Okay, right. So orang banyak tanya, doktor, saya nak bedah tulang ni kan, apa komplikasi? Boleh ke? Boleh ke tak? Tak boleh ke? Orang yang fikir. Bagi saya bergantung kepada stage. Kalau stage setakat protrusion tadi, yang stage 1 tu, tak payahlah bedah kan. Itu anda boleh gunakan kaedah non-invasive yang saya dah ceritakan tadi. Okay? Tapi kalau dah sampai tahap yang memerlukan pembedahan ataupun anda nakkan pembedahan ataupun dah 6 minggu anda tahan sakit ni tak hilang-hilang, okay, doktor boleh mengesyorkan pembedahan. Dan pembedahan ni ialah semua pembedahan ada komplikasi. So saya ada rujuk daripada satu jurnal dia buat meta analysis, maksudnya dia kaji pembedahan-pembedahan yang lampau dan dia buat peratusan berapa komplikasi yang ada. Selalunya orang nak tahu tu kan. Okay? So antara komplikasi yang mungkin berlaku ialah pendarahan. Bila berdarah dia mudah jadi jangkitan. Ini berlaku dalam 1 hingga 2% daripada pembedahan. 1 hingga 2%. Sikit je lah. Right. Nombor 2, dia mungkin terkena saraf. Maksudnya ada saraf-saraf yang dia terpotong ke, terhiris ke kan. Maksudnya nerve damage lah. Damage, kerosakan pada saraf. Ini berlaku antara 1 hingga 3% daripada pembedahan. Dan yang orang bimbang juga, ada juga setengah-setengahnya selepas dah bedah pun dia punya sakit ataupun sipisnya tak pulih-pulih. So ini berlaku antara 4 hingga 10% daripada mereka yang telah dibedah. So itulah prognosis ataupun orang tanya mana komplikasi selepas pembedahan. Saya dah beritahu maksudnya infection ataupun bleeding, jangkitan ataupun pendarahan yang berlaku dalam dekat tempat bedah tu, ini 1 hingga 2%. Nombor 2, saraf tercala ataupun saraf rosak, okey, ni berlaku 1 hingga 3%. Dan satu lagi ialah pembedahan tu tidak memberi kesan yang positif ataupun sama je. Okey, ini berlaku antara 4 hingga 10%. So maksudnya kadar berjaya tu tinggi. So jangan bimbang sangat. Okey, bagi mereka yang nakkan sebelum pembedahan ini, bagi saya setengah-setengah mereka boleh ambil langkah pencegahan. So ini pun saya sangat-sangat syorkan. Sebab kita tahu yang saya katakan this tadi, okay, right? Yang memegang this tadi, yang menguatkan this tadi itu apa? Ini adalah collagen. Alamak. Ini adalah collagen. Okay. Dan kita tahu collagen dalam tubuh badan kita semakin lama dia akan semakin merosot. Okey.
dikatakan sekitar 1.5, badan kita akan kehilangan 1.5% kolagen setiap tahun bermula usia 25 tahun. So kalau nakkan yang penting yang nombor 6, nutrisi. Kita juga boleh amalkan pengambilan kolagen supaya dapat menampung, mengelakkan daripada dis itu merosot dengan cepat. Okey. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting kalau kita nak amalkan dari sudut nutrisi, macam saya katakan, bukan saja kolagen, tapi ialah jenis antioksidan yang semula jadi. Okey, antioksidan yang semula jadi yang dapat mengelakkan perubahan-perubahan kemerosotan biji. Maksudnya degenerative changes yang berlaku kepada tulang dan juga dis tersebut disebabkan oleh pengaruh radikal bebas. Sepanjang cerita ni kat situ ialah antioksidan. Apa antioksidan yang dikaji yang boleh memberi kesan yang sangat-sangat baik bagi pesakit slip disc ialah satu yang saya lihat, namanya adalah Astarial. Okey, so Astarial ini terdiri daripada carotenoid yang memberi perlindungan yang hebat kepada bukan saja dis, kepada tulang untuk mengelakkan degenerasi ataupun kemerosotan diri ataupun perubahan-perubahan yang berlaku pada tulang tersebut. Kerana kita faham slip disc ini, dia pada peringkat awal memanglah itu disebabkan oleh masalah pekerjaan dan sebagainya. Tapi apabila meningkat usia, inilah proses degenerasi inilah yang akan menjadi punca utama sehingga mungkin menyebabkan spinal stenosis yang saya ceritakan tadi. Okey, so kalau anda ingin bantu diri anda, ini boleh diambil sebagai suplemen untuk mencegah dan juga merawat kerana kita tahu apabila kita memberi antioksidan, contohnya Astarial, dia mempunyai kesan anti radang yang sangat-sangat kuat yang boleh membantu bukan saja untuk mengurangkan keradangan, membantu badan kita untuk memulihkan slip disc pada tahap awal tadi supaya ia cepat sembuh. So itulah pesan saya. Ingat, apapun slip disc ini mempunyai banyak tahap. Sakit belakang ini mempunyai banyak sebab. So seandainya anda sakit belakang, anda tak tahu, mungkin anda bukan dari anggota perubatan, so mudah saja pergi jumpa doktor, tanya dia adakah dia slip disc dan memerlukan rawatan seterusnya. Okey, dan seterusnya anda boleh ambil langkah-langkah yang saya dah katakan tadi seandainya anda tidak mahukan pembedahan. Tetapi seandainya perlu, seperti mana yang saya katakan, seandainya ada neurological deficit, so kemungkinan pembedahan itu adalah option yang paling sesuai untuk anda. So itu perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan ia bermanfaat kepada anda di luar sana, kerana saya tahu ramai yang sakit belakang kat luar sana. Tapi saya tahu juga ramai yang juga ada masalah penyakit yang tidak berjangkit. Contohnya penyakit 3 serangkai, penyakit diabetes. Okay, right. So saya juga ada satu page yang khusus yang membincangkan tentang penyakit kencing manis. So seandainya anda ingin melihat video live saya ataupun nak mendapat maklumat terperinci tentang kencing manis, sila join Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, join kan. Di situ ada, saya rasa dah 80 video yang saya hasilkan. Dengar, sebab di situ banyak maklumat yang anda boleh dapatkan, sama ada untuk diri anda ataupun dikongsikan dengan keluarga ataupun sahabat ataupun sanak saudara yang tercinta, insyaAllah. So saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Seandainya bermanfaat, tekan button like dan share, insyaAllah. So kita jumpa minggu hadapan. Sekian dari saya, SKV Care for You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.